Samsung bunuh anak dia, tapi dunia buat-buat tak nampak. Kalau korang nampak hebatnya Samsung tu, korang patut dengar cerita ni. Tahun 2007, ada seorang gadis muda ni umur baru 20-an, kerja dekat kilang semiconductor Samsung. Dia seorang yang sihat, aktif dan tak ada penyakit lah. Tapi tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba satu hari, dia jatuh sakit. Kena leukemia. Ayah dia nama Huang Sangki. Mula-mula dia ingatkan benda ni cuma nasib lah. Benda nak jadi kan. Tapi lepas anak dia meninggal, dia terjumpa satu benda yang buatkan dia terus bangun untuk melawan. Dan daripada situ, semua kisah gelap Samsung mula terbongkar satu persatu. Ramai orang kenal Samsung disebabkan dia punya smartphone, dia punya TV kan, macam-macam lah. Tapi korang tahu tak, Samsung ni amalkan anti-union policy. Maksudnya dia orang tak benarkan pekerja tu untuk tubuhkan kesatuan pekerja. Sebab bila pekerja dah bersatu, suara pekerja tu akan jadi lebih kuat. Dan bila suara pekerja tu kuat, susahlah nak exploit. Kat kilang semiconductor tu, ramai pekerja muda, terutamanya perempuan. Diorang kena kerja dalam kawasan yang penuh dengan bahan kimia toksik. Salah satu bahan tu nama dia ialah benzin. Benzin ni kalau terdedah lama sangat, boleh rosakkan sumsum tulang dan bawa kepada leukemia dan kanser otak. Anak Huang ni nama dia Yumi dan dia end up mati disebabkan leukemia tu tadi. Umur dia 23 je. Lepas tu Huang tu pun mula buat research, tanya-tanya orang, gali-gali info kan. Dia jumpa lagi memang ada kes-kes lain. Rupa-rupanya maksudnya memang ada pattern seorang demi seorang mati ataupun sakit. Tapi benda ni macam disenyapkan sebab tak ada bunyi sangat. Dan Samsung pula buat-buat macam tak ada apa-apa je. Kalau ada kes pun diorang akan offer duit ke keluarga mangsa, suruh diam. Huang pun dapat juga offer duit tapi dia tolak. Dia cakap, aku tak mau duit, aku nak orang ramai tahu kebenaran apa yang jadi. Bayangkan seorang ayah cuma rakyat awam biasa nak lawan dengan gegasi korporat cebol sebesar Samsung ni. So benda ni berlarutan lama selama 11 tahun. Tahun 2007 anak dia meninggal. Akhirnya tahun 2018 barulah Samsung minta maaf secara rasmi. Tapi Yumi bukan satu-satunya kes pekerja yang jatuh sakit dan mati. Menurut Sharps, lebih 320 pekerja kat kilang Samsung alami penyakit yang serius. Daripada 300 lebih tu 118 orang meninggal dan kebanyakannya perempuan muda umur bawah 30. Diorang ni semua bekerja bawah kilang yang sama, terdedah bahan kimia yang sama. Tapi memang kebanyakan kes tu disenyapkan. Tak ada masuk TV, tak ada keluar berita. Ada satu filem Korea ni yang berani angkat cerita ni. Nama dia Another Promise, Tohana Ayatsu. Filem ini berdasarkan kisah Huang Sangki sendiri. Tapi disebabkan filem tu serang Samsung secara direct, tak ada studio besar yang berani support kos pembikinan dia lah. Sampai akhirnya filem tu dibuat menggunakan crowdfunding je. Dari rakyat biasa yang percaya cerita ni patut didengari oleh orang ramai lah. Yang sakit hati tu tak ada satu pun bos besar yang kena hukum. Tak ada CEO pun yang masuk penjara. So itulah dia kisah Samsung yang memang nampak hebat dari segi teknologi kan. Tapi ada kisah underground yang ramai tak tahu.